الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. فمن عرف الله صغر لديه كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن أحب الله هان عليه كل شيء. ومن وحد الله لم يشرك به شيئا. ومن آمن بالله أمن من كل شيء. ومن أسلم وجهه لله قل ما يعصيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن عصاه اعتذر إليه. فإن اعتذر إليه قابل عذره. قال ففهمت من ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال فمن عرف الله صغر لديه كل شيء. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Maka siapa yang mengenal ia akan Allah, صغر لديه كل شيء, kecillah di sisinya semua perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man ahabba Allah, dan siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hana alaihi kullu syai'in, mudahlah ke atasnya segala perkara.
Wa man wahhadallaha lam yusyrik bihi syai'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu sayyidina Muhammad, lam yusyrik bihi syai'an, tidak mensyirikkan ia dengan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa man amana billah, dan siapa yang beriman ia dengan Allah Subhanahu wa taala, amina min kulli syai'in, amanlah ia daripada segala perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa man aslama wajhahu lillah, dan siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalla ma ya'sihi, sedikitlah ia menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in asahu i'tadzara ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika ia menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tadzara ilaihi, ia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in i'tadzara, maka jika ia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, qabila udrahu, pastilah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerima keuzurannya. Qala, maka berkata musannif rahimahullahu taala, fa fahimtu min dzalika, maka aku faham daripada yang demikian itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau hendaklah engkau bersihkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faman arafa Allah saghura ladaihi kullu syai'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa yang kenal ia akan Allah, saghura ladaihi, kecillah di sisinya, kullu syai'in, segala sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, siapa yang dia kenal Tuhan, semua benda kecil di sisi dia. Sebagai contoh, ada satu masalah yang menimpa kita. Masalah ni dia main macam ni. Dia tak macam api. Api dia mula kecil, lepas tu membesar. Masalah ni dia main terus besar. Main sekali tu demai sekali tu besar terus. Sebab itu waktu kita ditimpa musibah, yang pertama sekali modal kita ialah sabar. Maka sebab itu Nabi sebut as-sabru inda as-sadamatil ula. Sabar itu ialah pada detik pertama kita kena uji. Bila mana ujian main, dia terus main besar. Jadi pada detik pertama itu kita kena sabarlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Bila kena ujian, sabar dulu. Sebelum kita sembahyang, kita sabar dulu. Tema berita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tema berita yang mendukacitakan. Sampai berita tu, sabar dulu. Tahan. Allahumma salli ala sayyidina. Saya tengok mentua saya.
Adik ipar saya yang bongsu tu dia accident dengan lori, pecah perut. Tapi mak mentua saya tu setitik tak keluar air mata. Bila mana dia nak teriak, dia kancing gigi dia. Tu mana tahan. Jadi subhanallah, seseorang tu dia tak boleh pi kepada redha kalau dia tak mula dengan sabar. Redha ni suka. Yang Tuhan buat kita suka. Tapi bukan berarti kita tak keluar air mata. Tu sifat manusia. Tapi kalau boleh tahan tak keluar air mata tu luar biasa. Mana ada manusia yang ditimpa masalah ujian tak nangis, tak sedih. Sebab kita ada perasaan. Nabi kita SAW pun pada ketika kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita menangis. Bila Nabi kita menangis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat tanya, ni apa Rasulullah? Maksudnya para sahabat tak faham. Pasal pada Nabi menangis, Nabi kata, hadhir rahmah, ini ialah rahmat Allah. Sebab dalam tangisan itu kita akan merasa kasih sayang Tuhan. Dengan menangis itu kita rasa dekat dengan Tuhan. Jadi subhanallah, berarti menangis bukan berarti kita tak redha. Kadang-kadang kita suka pun kita teriak juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak pernah melakukan segala sesuatu itu tanpa hikmah. Sebab dia menamakan diri dengan Hakim. Tuhan kita Maha Hakim, Maha bijaksana. Takdirnya semua betul, tepat, kena. Dan tak pernah berlaku try and error. Takdir Allah semua betul bakal. Dia buat tu kenalah. Sebab itu lebih-lebih lagi bagi orang yang berbuat ihsan, bagi orang yang selalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi orang yang selalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang selalu berbuat baik pada Tuhan, lagi-lagilah Tuhan tidak akan mensia-siakan kebaikan yang dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi bila mana dia faham macam tu rupa, jadi apa segala yang menimpa dia, sarura ladaihi kullu syai'in. Bila dia kenal Tuhan, maka semua segala perkara kecil. Ada satu orang sahabiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni hantar anak dia berperang fi sabilillah. Bila perang tamat, dia dengar berita anak dia syahid. Bila habaq syahid, dia senyum, dia seronok. Berlaku pula perang yang kedua, dia hantar pula anak yang kedua pergi perang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila hantar anak yang kedua pergi perang, selepas perang tamat, orang main habaq kata anak yang kedua pun dah syahid. Senyum. Berlaku perang yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis perang, orang main habaq kata anak dia syahid. Dia menangis. Orang pun heran. Habaq berita pertama, senyum. Habaq berita kedua, senyum. Berita ketiga, nangis. Orang tanya pasal apa? Dia kata, aku menangis sebab aku tak boleh bagi dah anak aku. Sebab anak aku dah habis. Aku tak boleh lagi bagi anak aku di jalan Allah. Sebab anak aku dah habis.
Jadi maknanya siapa kenal Tuhan semua tu mudah. Mailah masalah besar mana pun boleh hadapi dengan mudah sebab dia tahu Tuhan tak akan mensia-siakan dia, sebab dia tahu hati dia dengan Tuhan. Kalau kita ikhlas apa kita masalahnya? Kalau kita buat tu ikhlas, kita perlukan penghargaan orang. Besar mana pun masalah yang main, semua kecil lah. Sebab kita tahu kalau kita sabar, kita akan diberi pahala yang tidak ada tepinya. Laut tu ada tepi. Laut yang luas, laut yang dalam tu ada tepi lagi. Tapi pahala sabar tak ada tepi. Tak ada tepian, bayangkan. Sebab itu Allah janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya saja dibalas pahala orang yang sabar itu dengan balasan yang tak boleh dihisab, dengan balasan yang tak boleh dikira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa kenal Tuhan, kecillah semua perkara. Contoh yang lain, orang tu menega, tiba-tiba rugi, tak apa lagi rugi, bankruptcy, muflis. Kalau dia kenal Tuhan, semua tu kecil ya. Pasal apa? Sebab semua yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. Yang pertama, Tuhan nak ajak kita. Yang selama ni kita dapat bukan hak kita, hak dia. Dia ambil balik ya. Jadi kita ni bila mana Tuhan empunya ambil balik, kita mula hidup baru. Mula balik, tak ada masalah apa. Pasal apa? Sebab dia kenal Tuhan. Tapi kalau tak kenal Tuhan, meraung. Bagi contoh, hak ni cuba tengok Datuk Seri Najib. Dia kena hukuman baru 15 tahun penjara. 11 berapa bilion, ni bukan million tu juta, ni bilion. 11 berapa bilion tak tahu nak kena bayar. Habis 15 tahun dalam penjara ni, masalah Sayyidina Muhammad. 15 tahun dalam penjara. Lama apa? Habis kot tu ya rumah. 11 bilion tu adakah duit? Kalau ada, habis duit dah. Tak ada apa lah. Jadi kalau orang tu kenal Tuhan, dia akan muhasabah berpanjangan. Tuhan buat kat aku macam ni sebab aku macam ni. Tuhan buat kat aku macam ni sebab aku macam ni. Tuhan buat kat aku macam ni sebab aku macam ni. Barangkali orang yang kenal Tuhan akan fikir macam ni. Inilah peluang aku duduk dengan Tuhan. Kalau aku duduk, aku kalik lagi. Bila duduk dalam, tak tahu sehari berapa juzuk boleh baca Quran. Sehari boleh baca 30 juzuk. Wah. Tu kalau boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, dia akan belajar membaca Al-Quran sampai dia boleh menjadi hafiz Quran apa? 15 tahun. Saya dulu duk masuk ceramah dalam penjara. Bila masuk ceramah dalam penjara ni, kita duduk sangka dalam penjara ni orang muka bengih-bengih. Muka baik-baiklah, ni dia hitam ni kajak ni. Tengok kesalahan mereka semua berat-berat. Macam-macam. Nak sebut pun tak gemuk. Tapi dia hitam ni pegang tasbih, orang luar pegang tasbih. Orang luar pegang handset. Orang dalam pegang tasbih. Masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Hak mai dengar ceramah tu pun hak dah pulih.
hak dah insaf, hak dah pulih, hak nak keluar lah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad barangkali hak masuk dalam tu akan muhasabah, mujurlah aku ni dihukum macam ni. Kalau aku tak dihukum, aku jadi ghalib lagi, teruk lagi aku perangai. Jadi subhanallah, kalau begitu dia fikir, kalau dia kena Tuhan dia fikir macam tu. Ni rahmat Tuhan, aku ni kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau aku ni lepas di dunia tak lepas di akhirat, teruk lagi. Baik hukuman ni di dunia, akhirat aku tak tahu lagi macam mana. Kalau kena Tuhan tak akan fikir macam tu aku. Jadi kalau tak kena Tuhan, jatuh hukuman tu Allah, beratnya nak menempuh kehidupan. Bagaimana nak melangsungkan masa depan. Buat macam ni lah, 15 tahun tu duduk dalam penjara tu tunggu mati lah. Jadi tentulah masalah Sayyidina Muhammad, kalau duduk luar dia kita akan ghalib, berpoya-poya, syok dengan dunia apa. Duduk dalam buat ibadat. Tu orang dalam penjara boleh diritas sebab mayang tak berhenti pun. Mayang tak berhenti, sembahyang. Pasal apa? Sebab lepas dibimbing dalam penjara tu. Ada guru main mengajar. Ada bukan sekat guru main mengajar, dia ada bahagian agama yang duk ajak depa tu. Fardu ain depa, bagi keinsafan kat depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang macam itulah. Tu tak kira lagi hak nak dihukum mati. Hak ni hukum mati tu lagilah balik jumpa Tuhan elok, sebab tahu sekali aku nak digantung, takkan tak bertobat. Aku lepas cerita Amin Ma'unah dulu kan. Amin Ma'unah dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Amin Ma'unah dulu. Waktu nak buat tali gantung tu, dalam sujud dia nak waktu nak dia kena bawa ke tali gantung tu, bayang sunat taubat. Dalam sunat taubat tu lah dia mati. Bawa pergi tali gantung tu mati dah, kena buat juga sebab dah hukuman. Gantung orang mati dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tu maknanya habis ya. Subhanallah. Maknanya Tuhan tulis ketentuan hidup seorang tu macam tu lah. Mari saya tengok dalam TikTok ada orang muhasabah. Jadi hak berlaku kat Datuk Seri Najib ni, dia jadi apa? Jadi masalah Sayyidina Muhammad jadi muhasabah dekat pemimpin-pemimpin lain. Waktu berkuasa terlupa nanti tak ada kuasa. Allah Sayyidina Muhammad. Mungkin mereka tahu isu-isu macam pengubahan wang haram, apa tahu, transfer ke akaun sendiri, semua tahu, tapi tak sangka kuasa akan hilang. Jadi sebab tu hidup ni kita tak boleh aman daripada fitnah dunia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni macam mana pun kena patuh lah. Umpama orang yang membuat pertunjukan ulang, hak pegang sonai tu kan, tiup ulang apa semua tu India tu. Tu hak duk apa yang buat pertunjukan ulang tu tak pernah kena patuk orang, berpuluh-puluh kali kena patuk. Jadi subhanallah, dunia ni macam mana pun kena ketik lah, kena sengat lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kalau kita nak melepaskan diri daripada semua ni, jadi mailah besar tara mana pun harta benda dunia nak menguji kita, tapi kalau kita kenal Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad, semua tu tak besar pun, kecil lah. Semua tu tak besar pun, kecil lah. Lepas tu ada ulama yang mengatakan macam ni. Kita ni dunia ni minta patut badan lah. Jangan minta lebih. Nanti kita tak mampu. Ada dua orang usahawan muda saya pernah jumpa. Mereka ni pi Saudi, pi melawat kilang udang Syekh Sulaiman Ar-Rajahi, yang Bank Ar-Rajahi tu.
Mereka keliling kilang udang tu sejam setengah. Luas ya. Sini balik-balik tu. Sejam setengah. Guna luas. Tapi semua tu harta wakaf. Pendapatannya wakaf untuk umat Islam. Tak tahulah berapa ratus ataupun ribu dah manusia yang Saudara Sayyidina Muhammad yang dia tajak pergi Mekah di seluruh negara dunia. Tak tahulah berapa ratus buah masjid yang dia dah buat. Maka masjid yang dia buat di Mekah, nombor 2 terbesar di Mekah tu, dia buh nama mak dia. Dan orang-orang yang menega tu semua je, menega tu, hak menega keliling masjid tu, dia menega lah cari makan. Bahkan hotel-hotel hak dia buat tu semua hotel wakaf. Daripada keuntungan tu wakaf pada umat Islam seluruh dunia. Dan hari ini dia balik, dia daripada jutawan, hari ini daripada jutawan dia balik asal. Pasal apa? Harta semua bagilah ke anak-anak, semua bagi, semua wakaf umat Islam semua. Dia rela tak lagi bergelar jutawan. Daripada jutawan jadi orang tak jutawan. Kalau tak jutawan ni kat duit puluh ribu lah kot, ratus ribu lah, tak sampai juta lah. Tu balik jumpa Tuhan senang. Dah lah harta tak banyak dah Saudara Sayyidina Muhammad. Dia wakaf sumbangan banyak pula. Kaya lana dia akhirat esok. Jadi kita ni subhanallah, kalau kita kenal Tuhan, semua benda kecil lah. Kaya pun tak besar, kaya kecil lah. Rumah besar mana pun, orang yang tengok besar, tapi pada kita tak ada apa dah dulu. Tak ada apa dah rumah besar pun. Kereta mahal, semua dah kecil lah, tak ada apa dah. Kalau kita dah kenal Tuhan. Pasal hak kita nak bangga apa, bukan hak kita. Cuma Tuhan bagi, kita kena buat apa? Alhamdulillah lah. Nak action belagak pun bukan hak kita. Contoh kawan tu nak pergi kenuri baju tak ada. Kita dah pakai baju kita. Pakai baju kita merelap naik. Tu dia dengan baju, dengan seluarnya apa semua. Wui, entah hebat ni. Kasut-kasut ambil kasut anak. Kasut-kasut kita juga. Pipi kenuri Saudara Sayyidina Muhammad. Orang tu, wui, lawanya. Nak bangga lah. Ni tuan baju kat sebelah. Tuan baju kat sebelah. Kalau buat kemas. Teruk sangat tu. Ni tuan baju kat sebelah ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam tu. Bukan hak kita. Bukan hak kita kena nak belagak-belagak. Hak Tuhan. Dia boleh ambil bila-bila masa. Banyak orang kaya dah miskin. Dia kaya. Lencot tak boleh makan dah. Chicken chop tak boleh makan dah. Dodoi tak boleh makan dah. Semua tak boleh makan dah. Hak makan-makan dulu. Marku tak boleh makan dah. No. Kacang tak boleh makan dah. Oh, beli kacang tak boleh makan dah. Pasal apa? Sebab Tuhan dah tarik dah. Tarik dah, tak ada apa dah. Hang kuih tak ada apa dah. Tak apa lagi hak boleh makan. Hak tak boleh makan. Duk tak kati tu. Duk tak kati jadi mayat hidup. Ayam pun wali straw ya. Saluran straw ya Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kaya ke macam tu? Miskin lah. Rumah besar tu tak duduk tak mana lah. Duduk lah milik tu lah. Duduk tak kati tu lah. Kereta hak merelap tu orang lain naik, tak naik lah. Kaya ke macam tu? Miskin lah. Allahu Akbar. Jadi siapa kenal Tuhan, dia akan anggap semua tu kecil lah. Kalau orang kata, kaya no, kaya apa? Bukan aku kaya, Allah Maha Kaya. Kecil semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada jawatan sekalipun, gelaran orang bagi apa, gelaran sekalipun, tak ada apa semua tu. Pasal Allah besar. Allah besar. Pasal apa yang mengabaikan ibadat? Sembahyang di masjid orang bang bertanak. Pasal apa yang tak pergi sembahyang lagi? Sebab kerja kita besar. Tu yang tak pergi sembahyang tu. Di masjid bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia duk besar kerja ni, tak besar Allah. Tu tak pergi. Kalau besar Allah, Saudara Sayyidina Muhammad, kecil lah kerja ni. Besar Allah, pergi masjid lah. Jadi orang yang tak kenal Tuhan akan besarkan yang pada Tuhan.
Orang yang membesarkan Allah akan mengecilkan semua perkara. Yang besar hanyalah Allah saja. Jadi kita ni kalau Tuhan bagi sihat, boleh pergi masjid, boleh pergi mengaji, sudah cukup lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab itu setengah-setengah orang bila kita jumpa, kita tanya, macam mana Pak Long? Sihat ke? Alhamdulillah, boleh pergi masjid pun dah cukup dah. Itu sebab Tuhan besar. Dia bukan nak pergi yoya, dia bukan nak pergi mana. Dia bukan nak pergi market. Market pun tak pergi dah pun, anak-anak pergi lah ni. Masalah saya nak supermarket pun tak naik dah apa. Tak ada masa dah. Masalah lama-lama lah ni TikTok ya. Tak kerti beli sendiri, suruh anak beli. Jadi masa tu sebenarnya rahmat Tuhan. Masa Tuhan bagi kat kita ni sesuai dah. Dulu ni zaman kita muda-muda, kalau macam Jabi tu kan pasal malam dia panjang kami. Daripada situ sampai situ jalan semua. Merendeh beli barang. Lalu boleh belilah. Makan boleh makan, makan sungguh-sungguh dah pun. Jadi Tuhan ni dia memudahkan kita melakukan ketaatan pada dia kalau kita kenal dia. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, masalah kecil pun jadi besar. Sembahyang yang patut khusyuk pun tak khusyuk. Pasal masalah kecil je jadi besar. Jadi subhanallah, qala faman arafa Allah saghura ladaihi kullu syai'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.